Status operasi mencari dan menyelamat pendaki hilang dibincangkan dalam mesyuarat khas esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya Izzamin Nasir. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang terlibat dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah menegesa siasatan disegerakan bagi membolehkan kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Isu pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM, Malaysia mencadangkan kerajaan Norway dahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Saudara, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun B18 negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia B18 2026 selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan B di Kakamigahara, Jepun hari ini. Saudara, sekian berita tengah malam. Saya Izzamin Nasir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.